Hamim. Mim khabar. Mim khabar. Tengok Ustaz Tamah beritahu. Tulis dulu. Mad lazim. Harfi Mukhaffaf ke musaqal? Mukhaffaf. Okey, mukhaffaf. Mukhaffaf maksud dia apa? Tak ada bertemu dengan sabdu. Dia habis macam tu je. Hamim. Last kali mim tu, ejaan dia kena tengok, kena eja mim ya mim. Matikan mim dengan tawassut dan gunnah. Sama-sama. 1, 2, 3. Hamim. Nun mati bertemu dengan zai hukum apa? Difa kiki. Bagi tahu kod dia IKH. kod dia D2. DN2 ikhfa dengung nipis. Zi hukum apa? Tazi. Bagi kau kod MAP tu. Tazilul lul hukum apa? Lul hukum apa? Ilal qamari. IZQ kod dia JLM. JLM. Okey, hamzah wasal tu tak baca, lompat terus kepada lam. Tazilul. 1, 2, 3.